Kalau kalau konten tu keluar, kau jangan salahkan aku. Time tu keluar je konten tu, kau orang cakap lah, kau akan berharap gila-gila weh. Kau cakap, oh betul lah kata Daus. Kau rasalah sendiri. Kau rasalah nanti. Kau nampaklah sendiri siapa yang pemenang tu. Memang cerita kita ni pasal pemenang je. Iya, setakat ni setiap kali kilas mesti orang sebut pemenang. Bosan lah ha. Mesti lah kalau Abang Daus lah seorang mesti orang tanya pemenang ke? Kang? Tengok esok dah. Dah lama dah esok dah konten tu keluar Sarawak. Tengok lah kalau esok konten keluar mesti Sarawak pergi cari Abang Daus. Kata sorry lah apalah sebab Sarawak dah percaya di kau. Siapa yang cakap-cakap aku Daus tipu, Daus berlakon, kau akan minta maaf aku esok. Ingat siapa yang cakap aku menipu ke, aku ni ke, kau kena datang live aku besok, kau minta maaf betul-betul. Awas engkau. Dah Hazang dah dapat pemenang. Dah Hazang dah dapat pemenang. Tapi macam mustahil. Apa ini? Siapa tu? Ya, korang akan minta maaf esok. Dah sorry tau, kita orang sangka kau pemenang, kita nak sakit. Kau rasa lah esok. Abang Daus follow Syafiq? Syafiq. Kenapa Follow. Syafiq? Follow. Ada konten-konten dia tak tanya? Dah dengar apa? Ada kontak dia tak tanya? Oh, Capik tak ada. Saya suka tanya Abang Syafiq sebab sini semua komen Syafiq dapat. Dia nampaknya Abang Daus senyum, so something lah. Syafiq jadi duta dia kata. Capik tak tahu Cuma aku cakap, ya, tengok je lah esok. Apa aku tak habis fikir kenapa dia boleh dapat lah. Rezeki dia kot sebab dia masih muda. Muda. Dia rezeki yang muda, betul. Saya Daus. Ya. Daus ni pandai buat cerita. Lah, dah korang minta aku jujur, aku dah cakap baik-baik dah. Korang, I jujur, okey? Dia ni, set dia ni orang cakap jujur pun salah, orang cakap tak jujur pun salah. Lagi dah dapat. Apa dah buat perform pun dah dapat. Apa dah lagi kiss. Diorang komen sini kan, siapa pregnant? Bukan dah pemenang. Siapa pregnant? Saya. Saya pregnant. Astaghfirullahaladzim. Aku dah tak dapat. Ya. So okay lah. Unexpected mesti Ira tu. Ira.